Tiga perkara yang boleh menjadi penghalang doa kita untuk anak, especially ibu dan bapa. Ramai ibu bapa doa siang malam, tapi kenapa masih rasa seperti tak dimakbulkan? Ni mungkin kita terlepas pandang tiga kesilapan besar ni. Sebelum saya teruskan tiga benda ni, tuan-puan, save post ni supaya boleh ulang tengok nanti. Yang pertama, hati tidak yakin dengan doa sendiri. Bila doa tapi dalam hati ni ragu-ragu. Bolehkah anak aku berubah ni? Ada peluang ke lagi? Ingat, doa ibu bapa tiada hijab. Yakinlah Allah Maha mendengar. Yang kedua, doa waktu susah je, tapi lupa untuk nak doa waktu senang. Bila anak sakit, nak exam, barulah kita doa. Kalau anak buat hal, barulah kita doa. Tapi waktu dia sihat, waktu dia happy, waktu tu kita paling lupa. Okey, betulkan dengan didik diri untuk berdoa setiap hari, bukan hanya waktu terdesak. Alright? Okey, boleh? Yang ketiga, tidak spesifik dalam berdoa. Ya Allah, jadikan anakku baik. Tapi macam mana yang nak baik tu? Nak baik tu macam mana? Ubah kepada Ya Allah, jadikan anak aku seorang yang rajin solat, berakhlak mulia dan berjaya dunia akhirat. Okey, dapat tak tiga perkara ni? Sekarang ni, ibu ayah tak perlu lagi tercari-cari doa untuk anak. Okey. Klik link di bio. Harga RM69 untuk 100 doa. Saya sediakan dah. Memang ada teks Arab, terjemahan kelebihan doa. Sekarang ni, sempena video ni keluar, masih lagi ada promosi. Hanya RM9 sahaja, tuan-puan. Cepat dapatkan dekat link di bio. Kalau nak combo, RM29. Harga asal adalah RM129. Boleh pilih dekat link di bio. Okey, dapatkan sekarang. Sebab apa? Benda macam ni, tuan-puan, kita lah perlu berdoa untuk nak bagi anak kita ni betul-betul dapat sesuatu perkara yang kita tak mampu untuk nak bagi, iaitu lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dapat sesuatu kat sini. Saya Tuan Zul. Jemput follow dan save video ni supaya nanti ke depan boleh rujuk semula. Nanti saya share lagi. Okey? So, macam mana nak anak doa makbul?